Boleh saya tanya awak something tak? Boleh? Duit bagi awak penting tak? Duit. Okay guys, saya tak pasti sama ada Seremban ke, Seremban 2 ke ataupun mana-mana ke kan. Saya baru sampai, saya ternampak ada satu brother ni, dia tengah berniaga burger di waktu yang di mana semua orang sepatutnya tidur, dia masih berniaga. So adalah 2-3 customer kat depan dia tu. So why not kita pergi, kita tengok apa cerita dia, kenapa dia masih berniaga lagi di waktu orang tengah tidur ni. Let's go guys, kita check it out. Ada lagi bang burger? Ada Buatkan saya daging double satu. Daging double kan? Daging double yang tebal tau. Yang tebal punya tak apa? Boleh? Biasa punya. Abang memang full time niaga burger ke? Saya full time ni. Saya tengok dah tengah malam. Abang masih duduk niaga lagi seorang-seorang kat sini. Baik bang, niaga bang. Kan? Niaga macam mana? Okey. Alhamdulillah bang. Apa? Dah kahwin ke belum? Saya belum. Belum kahwin. Sekarang ni tinggal apa dengan orang tua? Saya? Tak ada. Mak ayah tak ada dah. Oh, mak ayah tak ada dah. Tak ada. Oh, okey. Selalu kedai buka sampai pukul apa ni? Saya pagi. Pagi lah, petang. Pagi ya, memang pagi. Buka petang. Sampai? Sampai pagi. Memang full time buat niaga Tu sekarang dah kata mak ayah tak ada, sekarang tinggal macam mana? Sewa sendiri ke? Duduk macam mana? Duduk ni ada hostel diorang lah. Diorang bagi hostel. Oh, yang masuk dalam program tu Kenapa awak buat kerja ni? Kenapa awak berniaga? Memang minat berniaga? Minat berniaga. Oh, niaga hari-hari ke macam mana ni? Berniaga hari. Hari-hari? Hari-hari. Bulan puasa okey kot sale? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Rezeki ni Allah bagi je. Asal kita rajin cari je. Boleh tak awak ajar saya cara nak flip burger ke apa ke? Boleh kan? Boleh. Sini. Okey. Boleh. So angkat macam ni. Lepas tu boleh flip macam tu. Lepas tu kita check tengok. So kalau macam awak cakap mak ayah awak tak ada sejak awak umur apa ni? Saya umur darjah 3. Darjah 3. So lepas mak ayah tak ada tu, awak stay dengan siapa sebelum awak masuk? Saya duduk asrama. Duduk asrama. Sampai betul. Sepanjang awak berniaga ni kan, ada tak berlaku benda-benda yang merisaukan awak? Contoh macam orang cuba macam nak rompak ke apa ke kan? Oh, tak ada. Tak ada Tak ada. Sini maksudnya sini kawasan ni masih selamat lah. Maksudnya dah berapa lama awak buat burger ni? Saya baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Okey. So awak hari-hari tak ada kerja lain, awak memang berniaga je lah Niaga je. Bagus. Rajin macam ni bagus. Muda lagi kan. Oh, angkatkan tu ah. Oh, sorry saya old school sikit. Old school the best tu. Old school the best. La ilaha Allah. Awak dalam family ada berapa adik-adik? 6 orang. 6 orang. Awak nombor berapa? Saya nombor 4. Nombor 4. Maksudnya di bawah awak ada adik lagi lah. Bawah saya? Ada. Umur berapa dia orang? Kecil-kecil lagi ke macam mana? Ada belajar lagi. Belajar lagi? Yang atas-atas awak tu, abang apa semua dah kahwin ke? Kakak ke apa? Abang dah kahwin. Kakak dah kahwin. Dah kahwin lah. Mayo lebih sikit boleh tak? Boleh. Charge pun tak apa. Tak apa, boleh. Jangan cas bahaya. Betul tak? Tak ada tak. Saya respect sebab awak muda. Sepatutnya time-time sekarang ni orang tengah membuta tau. Orang tengah tidur tapi awak masih lagi cari rezeki. Itu yang buatkan saya macam dah awak buat kerja sangat-sangat kemas. Laju. Berapa umur awak Saya umur 20 orang. So apa harapan awak berniaga burger ni? Apa yang awak plan nak belajar dan apa impian awak nak buat ni? Saya nak buka stall saya sendiri. Maksudnya awak nak berniaga under stall awak sendiri lah? Stall saya sendiri lah. Boleh saya tanya awak something tak? Boleh. Duit bagi awak penting tak? Duit semua penting. Penting. Kenapa duit bagi awak penting? Zaman sekarang semua guna duit. Kalau tak ada duit, semua pergi mana semua guna duit. Maksudnya duit bagi awak memang letak nombor 1 lah sekarang ni. Dalam kepentingan nak cari rezeki ni memang apa-apa pun nak cari duit dulu lah. Allah nombor 1. Allah nombor 1. Oh, ini rare. Ni rare. Maksudnya awak percaya rezeki tu 100% Allah yang bagi kan? Allah yang bagi kan? Tuhan yang bagilah. Sepanjang berniaga pernah kena uji tak? Tiba-tiba sale kurang, orang tak berapa ada. Alhamdulillah pernah. Ada. Awak cakap Alhamdulillah. Kenapa awak cakap Alhamdulillah? Pernah? Di ujian. Bagi awak ujian tu satu rahmat. Betul. Awak budak tahfiz ke? Bukan. Saya dulu duduk asrama kan. Sebab dia ajar agama semua tu semua. Kat asrama saya. Saya respect lah mentaliti awak. Awak ni sebenarnya budak muda yang bagus lah. Nama apa tadi? Nama Razi. Razi okey, sihat semualah? Sihat Alhamdulillah. Saya ni bukan apa, saya suka tengok orang yang bersungguh-sungguh nak cari rezeki ni. Bagi saya orang yang macam ni memang power lah. Abang lagi hebat bang. Kenapa saya hebat? Abang lagi hebat. Awak tak adakan abang datang ke sini. Awak kenal saya ke? Belum kenal kan? Macam mana awak cakap saya ni hebat? Allah hanya takdirkan saya sampai kat tempat awak. Betul. Ini semua berapa ni?
Bini tak orang, bini usia belanja. Tak boleh. Meniaga. Tu undang-undang pertama. Kena kira. Nombor 2, RM3. Nombor 3. 25 ringgit. Ini untuk burger. Ini Allah bagi kat awak. Okey. Bang, belen je bang. Tak nak belen tu. Awak ambil. Nah. Ini tak apa tahu belen. Tak nak. Saya tak nak. Okey. Niaga elok. Sentiasa selawat. Jangan lupa Allah. Jangan lupa Nabi. Okey, zikir banyak-banyak. Rezeki Allah yang hantar. Sekarang ni waktu semua orang tengah tidur. Kalau tak silap saya sekarang ni jam 12 lebih lah. Saya baru sampai dekat kawasan Seremban ni. Dikala orang tengah tidur, dia masih cari rezeki. So why not? Lagi satu, umur dia baru 20 kan. Support dia. Orang macam ni berbaloi. Orang datang serbu, bagi dia sampai dia tak menang tangan, biar dia diam buat kerja je kan. Orang macam ni. Okey, ingat Razi pesan saya nama saya Syahri. Okey. Janganlah cium tangan. Tak apa. Tak apa boleh. Janganlah malu. Okey Razi, kita jumpa lagi Okay, insyaAllah. Hati-hati. Abah janganlah duk pisah lah cium tangan apa. Ada TikTok Saya pun bukan orang hebat. Saya baru ada 28 orang. Dia lah kot dia 28 orang. Lamborghini lah. Tunggu follow terus lah. Follow terus. Terima kasih lah follow saya. Okey, niaga dia elok okey. Jaga diri elok. Okey. Jumpa lagi. Hati-hati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. Nice.